Hari ini kita akan bersama dengan salah seorang pegawai Masjid Negara untuk menceritakan serba sedikit tentang Masjid Negara ini. Nama saya Helmi bin Sa'al. Saya di sini adalah koordinator interim untuk IAC Masjid Tour Guide Program. Jadi Masjid IAC Masjid Tour Guide Program ini adalah satu NGO yang beroperasi di dalam Masjid Negara untuk menjadi pemandu pelancong pada turis-turis pelancong yang datang ke masjid ini. Bagaimana Masjid lah, apa yang membuatkan Masjid Negara ini lebih istimewa dan berbeza berbanding masjid yang lain? Okey, memang betul. Masjid Negara ni memang adalah merupakan sebuah masjid yang sangat iktiraf dan sangat menonjol berbanding dengan masjid-masjid lain kerana ada keistimewaan Masjid Negara ni yang tersendiri lah. Daripada segi latar belakang masjid ni dibina semasa selepas negara dapat kemerdekaan. Jadi selepas negara kita mendapat kemerdekaan pada tahun 1957, Masjid Negara telah mula dibuat perancangan untuk dibina sejak daripada kemerdekaan, dan pada tahun 1963 Masjid Negara telah dimulakan pembinaan. Jadi kerja-kerja pecah tanah dan meletakkan batu asas tu bermula pada masa itu. Jadi kerana banyaknya kandungan sejarah dan nilai-nilai sejarah kepada Masjid Negara ini, sebab itulah masjid ini adalah salah satu sebab lah kenapa masjid ini begitu penting dalam antara masjid-masjid lain. Tapi selain daripada itu, dari sudut selepas ia disiap dibina pada tahun 1965 dan ia dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong kita yang ketiga pada masa itu, dan turut ada pada masa itu adalah bapa kemerdekaan kita, Tun Abdul Rahman, yang ada sama dalam majlis itu. Jadi masjid ni telah dibina dengan dari segi seni bina tu adalah sangat menarik sekali lah. Daripada segi contohnya design dia mempunyai simbolik yang amat ketara sekali dari segi kita punya kesultanan kita lah, kita punya sistem beraja kita di Malaysia ni lah. Jadi kita nampak hanya ada satu masjid saja di Malaysia ni yang ada kubah seperti mana design kubah kita sekarang. Jadi kubah kita ni adalah kubah yang seperti bentuk payung diraja. Jadi kerana itulah lambang simbolik, dan hanya Masjid Negara ni saja yang ada kubah seperti inilah di Malaysia ni, dan ia dihaskan untuk masjid ini saja. Dan yang selain pada itu, Masjid Negara ni terletak betul di kawasan yang paling strategik di dalam Kuala Lumpur ni. Kita hanya bersebelahan dengan stesen kereta api yang lama ni. Jadi, dan kita juga tak jauh daripada tempat-tempat penting, KL Central, Tugu Negara. Jadi sebab itulah Masjid Negara ni adalah merupakan masjid yang dari segi nilai sejarah dan nilai strategik, kedudukan strategik, dan dari segi kemodenan design dia. Jadi sebab itulah antara sebab dia begitu menonjol sekali.